Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara mimbar minggu ini bertajuk Sentuhan Ramadan dalam Zakat Fitrah. Ramadan, bulan penuh keberkatan, bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mendidik hati agar lebih prihatin terhadap golongan yang memerlukan. Salah satu ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam di bulan ini adalah zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia dapat berjumpa dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Zakat fitrah diwajibkan ke atas setiap individu Muslim yang hidup pada dua masa, iaitu akhir Ramadan dan awal Syawal, dengan tujuan agar golongan fakir miskin turut merasakan kegembiraan menyambut hari raya. Sebagai umat Islam, kita digalakkan membayar zakat fitrah lebih awal tanpa menunggu saat akhir, bagi memastikan agihannya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memerlukan. Di negeri Selangor, kadar zakat fitrah yang ditetapkan adalah RM7. Namun bagi yang berkemampuan, lebih baik mengeluarkan zakat pada kadar RM15 atau RM22 mengikut jenis makanan yang biasa kita makan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-55 yang bermaksud, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat sedang mereka rukun. Marilah kita bersama-sama melaksanakan tanggungjawab ini dengan penuh keikhlasan. Semoga zakat yang kita tunaikan menjadi penyucian jiwa dan membawa keberkatan dalam hidup. Masjid Kota Damansara, teguhkan ukhuwah, sebarkan dakwah.